Betul ke pertahan perpaduan di Negeri Sembilan ni? Saya macam nak mampus mempertahankan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kalau betul nak pertahan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan, tak perlu tarik sokongan kepada kerajaan. Tak perlu buat kenyataan media hilang kepercayaan kepada Menteri Besar. Kalau betul nak pertahan kerajaan perpaduan, kenapa terima sokongan daripada Perikatan Nasional nak tubuh kerajaan? Kenapa mohon nak menghadap tuanku yang di-Pertuan Besar? Kalau betul nak pertahan kerajaan perpaduan, bincang dulu dengan Presiden UMNO tu sendiri. Minta restu dia. Bawa isu ini ke peringkat lebih tinggi untuk diputuskan. Bukan buat keputusan di kalangan korang tu je. Makna perpaduan itu besar nilai dia. Erti perpaduan mestilah lahir daripada tindakan, bukan semata-mata ucapan ataupun laungan. Mulut sembang perpaduan, tapi perbuatan seolah-olah pengkhianatan.